Assalamualaikum semua. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan suka, komen, dan langgan. Hari ini, kita akan memasak ikan bakar untuk iftar sambil berbicara tentang keistimewaan 10 malam terakhir Ramadan dan amalan Rasulullah pada malam-malam ini. 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu yang paling dinantikan oleh orang beriman. Ia bukan sekadar malam-malam biasa, tetapi malam yang dipenuhi dengan keberkatan dan peluang untuk mendapat keampunan. Inilah waktu di mana terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surah Al-Qadir, ayat 3. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bermaksud, satu malam beribadah dalam bulan ini lebih bernilai daripada 83 tahun ibadah. Rasulullah sendiri sangat menantikan malam ini dan menggandakan ibadahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, apabila masuknya 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah akan menghidupkan malamnya dengan beribadah, mengejutkan ahli keluarganya untuk turut beribadah, dan mengikat kainnya, menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Salah satu amalan Rasulullah dalam 10 malam terakhir adalah beriktikaf di masjid. Baginda akan meninggalkan segala urusan dunia dan menumpukan sepenuhnya kepada ibadah, solat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Baginda tidak meninggalkan iktikaf ini sehinggalah wafatnya. Pernah satu ketika, pada tahun sebelum kewafatan Rasulullah, Baginda beriktikaf selama 20 hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah sangat mengharapkan umatnya tidak terlepas daripada keberkatan ini. Aisyah pernah bertanya kepada Baginda, wahai Rasulullah, jika aku berjumpa malam Lailatul Qadar, apakah doa yang perlu aku baca? Baginda menjawab, bacalah doa ini, Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka memberi keampunan, maka ampunilah aku. Ini menunjukkan bahawa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keampunan. Oleh itu, kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutama meminta keampunan daripada Allah. Bagaimana kita boleh menghidupkan 10 malam terakhir? Selain beribadah di masjid, kita juga boleh menghidupkan malam-malam ini di rumah dengan mendirikan solat tahajud, membaca dan merenungi makna Al-Quran, bersedekah kepada mereka yang memerlukan, berzikir dan beristighfar dengan penuh keikhlasan. Malam-malam ini adalah peluang terakhir untuk kita mendapatkan keampunan sebelum Ramadan berlalu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keampunan Allah dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa tekan suka, komen, dan langgan. Selamat beribadah dan selamat berbuka puasa.